ringgit. Ringgit makin lama makin jatuh saban tahun. Ringgit ni tuan-puan, dia pernah jatuh pada tahun 1997. Ringgit pernah jatuh hampir sekitar 50%. Sekitar 50% pada 1997. Tahun 2015 hampir 30%. Walaupun bukan salah kita ni tuan-puan, tapi bila ringgit jatuh, okey, harga emas dia akan mahal lah. Bila ringgit jatuh, harga emas dia akan mahal. Jadi tahun 1997 ringgit pernah jatuh hingga 50%. 2015 hampir 30%. Jadi ringgit jatuh 50% maksudnya harga emas naik 50%. Tu tuan-puan kena ingat. Ringgit jatuh 30% maksudnya harga emas naik 30%. Jadi kalau katalah tahun 1997, katalah ASB dapat 10% setahun. ASB, katalah ASB 10%. Jadi dengan kejatuhan ringgit 50% ni, sebenarnya kita bukan untung 10% tuan-puan. Kita rugi 40%. Kita duk syok tengok, dapat dividen 10%. Dulu nombor simpanan ada 10,000, sekarang ni dah ada 10,100. Kita happy sangat sebab ada dulu ada 10,000, sekarang ada 11,000. Sebab dapat 10%. Kita happy sebab dah dapat 11,000, dapat extra 1,000. Padahal kita masih lebih bertambah miskin 40% di sebalik dividen yang kita dapat. Sama juga tahun 2015 pun sama. Jadi dalam long term, ringgit makin lama makin menyusut. Jadi sebab tu dalam jangka panjang, simpanan jangka panjang, simpan dalam bentuk emas. Simpan dalam bentuk emas. Okey, jangka pendek boleh lah. Jangka pendek boleh, ASB boleh, tabung haji boleh, nak simpan dalam akaun bank pun boleh, fixed deposit boleh, FD. Long term, convert. Long term maksud saya ialah 2 tahunan ke atas. Long term, emas. Short term, tak ada masalah simpan dekat sini.